Tu Neil sudah datang. Ada nampak juga orang kata Neil semalam jadi pemandu Grab. Kenapa pula? Neil ada muka. Neil buat Grab ke Neil? Neil ada muka Grab ke? Pemandu Grab. Kesian Neil. Neil dah pakai foundation. Tak, actually betul ramai orang tanya semalam kenapa Bella senyum. Dah lah Neil pergi post. Post apa? Malam okay. Sebenarnya Bella dah cakap dengan Neil, yelah cakap YB lalu sini ke? Iyalah kot, diorang VIP. Lemak cakap. Tapi dia tak perasan kot. Kita kan kat depan. Agak-agak saya tak perasan. Dengar ini ceritanya. Rasa macam tak belah, tapi ni harap dia tak tegur Kak Long macam tu. So ni dah standby kamera. Macam no. Tak nampak Neil. Neil juga yang post. Ya. Bagus Neil, bagus. Ya. Ketawa agak-agak tak sedar. Okay, I not realise. Ketawa sampai ke telinga tau. Ya Allah. Ketawa sampai ke telinga. So malu gila. Okay, kalau korang nak tahu kenapa Bella ketawa macam, actually Bella malu. Macam, jangan tengok me macam tu. Just jalan je. Kalau, percayalah kawan. Kalau saya tak tengok, dia akan macam, tengok siapa tu? Kak Yoy, tengok siapa? Jadi lain pula nanti. Jadi lain. Jujurnya YB ya. Dia ni. Susah nak buat bincang dengan jujur. Tapi memang semalam ramai peminat YB. Banyak juga peminat Bella. Bella meninggalkan Dewan Auditorium tu, ramai yang tanya. Bila dah habis lah. Mana Bella? Bella bekerja. Okay. Kejap lagi 9:15, kita akan battle. Ya. Tapi ala-ala ada masa kan. Beg kuning pun kita dah letak kat bawah. Apa kata kita ambil sedikit kesempatan untuk Bella kongsikan tentang lagu baru Bella. Akhirnya kamu yang sudah mencecah lebih 200,000 pendengar di YouTube dalam masa 2 hari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan sebenarnya Bella happy sangat sebab ramai yang terima lagu ni dengan baik. Bella rasa YB banyak bantu juga. Dia ada buat posting, thanks to fans and kawan-kawan terdekat. Bella sangat-sangat bersyukur sebab lagu tu orang suka dan music video pun orang suka. Kan? Korang suka tak kemunculan yang hai tu? Tapi dia tak hai je, dia macam hai macam tu. Sebab hai tu pun kena berulang berkali-kali. Macam tak boleh tegas sangat. Nanti orang ingat macam dekat parlimen macam dan hai macam mana. Dan memang kita buat berkali-kali sebab Bella tahu orang akan cakap, tapi Bella kan memang pelakon. Tahu dengan orang lain mudah, dengan YB ya Allah, Aisyah segannya nak buat sini. Saya pula yang disalahkan. Tak salahkan you. Segan lah. Segan macam tak boleh nak tengok mata dia macam. Macam tak pula. Cut lagi sekali Bella macam tu. Baru saya faham. Sebelum kita battle, hidup Bella macam mana. Sebelum kita battle, boleh ke Bella nak ke bilik air sekejap? Boleh, tak apa. Dia tak benarkan pun saya benarkan. Kita berikan kelonggaran kerana bos kecil nak ke